Hai salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Hai salam. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast Hai Salam. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sering menimbulkan kerisauan di kalangan ibu bapa, iaitu hemangioma di kalangan kanak-kanak. Bersama kita pada hari ini Dr. Nur Ailin Wee, pakar perubatan pediatrik dermatologi dari Salam Senawang Specialist Hospital. Hai Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yana, thank you. So hari ini kita akan bincangkan topik hemangioma. Okey Doktor. Hai salam. Apakah itu hemangioma, Doktor? Okey, hemangioma secara keseluruhannya dia dalam bahasa Inggeris kita panggil vascular tumor. So vascular tumor tu adalah ketumbuhan salur darah yang tidak normal yang selalu kita tengok dekat kulit bayi dan kanak-kanak. So ketumbuhan ini kebanyakannya tidak bahaya, tapi dia nampak merah dan nampak menakutkan kepada ibu bapa. So satu lagi tu yang doktor nak emphasizekan, selalu kita akan cakap pasal infantile hemangioma. So hemangioma ada banyak types, nanti kita akan bincang lebih lanjut juga. Tapi yang infantile hemangioma adalah yang paling biasa kita temui. So yang tu yang kita akan fokus untuk hari ini. Okay, alright. Hai salam. So, jenis-jenis hemangioma, kalau boleh doktor terangkan, jenis hemangioma yang paling biasa doktor jumpa. So jenis hemangioma yang paling biasa kita jumpa ialah infantile hemangioma. So infantile hemangioma masa lahir memang tak nampak apa-apa. Oh, okay. Kebanyakannya macam kulit normal. Tapi dalam bulan pertama dia akan mula muncul. So bila dia mula muncul tu, ibu bapa akan nampak macam ruam ke, cala je ke, tak pasti apa tu. Tapi dia akan membesar dengan cepat. Untuk bulan pertama, bulan kedua akan start membesar dengan cepat. Masa itulah yang ibu bapa start risau, adakah ini hemangioma ke tak. Hai salam. Oh, okey. Apakah perbezaan hemangioma superficial dengan deep hemangioma? Soalan yang bagus. So kalau kita cakap hemangioma, kita selalu Google, kalau kita nampak tu memang merah yang terang benderang, kita nampak punya tu atas kulit. Tapi ada juga yang tu yang kita selalu tengok tu superficial. So maksudnya dia dekat permukaan kulit kita. Yang deep hemangioma tu dia adalah dalam bahagian dalam kulit. So dia akan nampak kebiruan, dia tak merah sangat. Dan ada juga satu komponen yang kita panggil mix. Maksudnya dia memang campuran superficial dengan deep hemangioma. Okay. So yang so dia boleh wujud dalam yang superficial, yang deep atau yang mix. It can be anything, salah satu daripada tu. Okay, alright. Hai salam. Jadi apa itu congenital hemangioma pula, doktor? So congenital hemangioma totally berbeza daripada infantile hemangioma. Apa yang jadi kat congenital hemangioma ialah dia lahir-lahir dia dah besar. Dan dia tak membesar lagi dah. Yang tu memang maximum size yang kita nampak dah. Daripada ada sejak lahir. Betul, sejak lahir. So yang tu dia jarang akan present dekat saya sebab masa tu lahir-lahir dah besar. Memang dia masa tu juga doktor mungkin pakar yang sambut baby tu dah refer teruskan kepada doktor tu. Kenapa besar dia punya hemangioma tu. Okay. So yang tu totally hemangioma juga, saluran darah juga, tapi totally different management dah. So yang tu not as common. Kadang-kadang kita jumpa tapi tak sebiasa, tak selazim yang kita selalu tengok infantile hemangioma. So yang selalu doktor jumpa ialah infantile. Ya, betul, infantile hemangioma. Hai salam. Jadi semua hemangioma ni nampak sama ke, doktor? Kalau kita yang dah biasa tengok, tidak. Tapi memang rupanya boleh berbeza, depends dekat mana, depends how big, berapa besar, and juga kadang-kadang dia besar sampai tahap dia dah luka, rupa dia mungkin berlainan sikit.
Tapi keseluruhannya dia memang kita tahu salur darah, so generally looks the same. Okay. Hai salam. Jadi jenis hemangioma ni dia akan mempengaruhi rawatan. Betul. Memang yang hari ni saya nak beri lebih emphasis tu kepada infantile type sebab dia memang boleh dirawat. Earlier kita treat the better, lagi awal lagi bagus sebab dia akan mempengaruhi outcome dia kemudian. Satu. Kedua tu kalau congenital type dia totally different. And kalau banding infantile dengan congenital yang tadi kita bincang tu pun, infantile memang jauh lebih common. Kita selalu tengok infantile. Congenital jarang-jarang. Mungkin setahun pun tak ada satu yang doktor tengok. Okay. Mungkin beberapa tahun ada satu case macam tu je. Kalau infantile banyak dalam setahun tu. Okay, alright. Hai salam. Jadi kita nak bercakap tentang simptom dan juga gejala hemangioma, doktor. Kalau boleh doktor terangkan tanda awal hemangioma yang perlu ibu bapa perhatikan lah. Apakah dia punya tanda awal dia? Okay, so hemangioma macam yang kita nak cakap pasal infantile. So hemangioma ni masa lahir tak ada apa-apa. Then bila kebanyakan masa dalam umur seminggu, 2 minggu. Ada juga yang lewat sikit, kita nampak ada cala, ada ruam sikit. Tapi by the time 6 minggu hingga 8 minggu, dia akan membesar dengan quite laju lah, doktor boleh cakap. Yang sampai masa tu lah yang parents akan jumpa doktor. Dan tanya adakah ini hemangioma, what can they do. Yang tu yang ciri-cirinya. Of course benda yang kita kena lebih aware ialah kalau dia berlaku macam saya cakap tadi dekat area organ-organ penting, dekat mata, dekat hidung, atau leher pun salah satu tempat yang kena be careful juga. Sebab kalau dia tumbuh kat leher, dia membesar, dia boleh menekan ke dalam saluran pernafasan dia sampai saluran nafas dia yang berbunyi pun ada juga kes-kes macam tu. Ya. Okay. So yang tu yang kita kena alert, yang tu kena cepat jumpa doktor. Baiklah. Okay. Hai salam. So hemangioma ni boleh menyebabkan rasa sakit ke pada kanak-kanak yang kena tu? Kalau hemangioma yang biasa dekat bahagian kulit, sebenarnya tidak menyebabkan sakit. Tapi bila dia besar sangat, kulit dia rasa macam tegang sikit, atau dia dah start ada komplikasi seperti luka, pendarahan, yang tu yang boleh menyebabkan sakit kepada baby. Hai salam. Okay, alright doktor. Jadi hemangioma dia boleh membesar dengan cepat ke? Dengan tempoh? Ya. So hemangioma dalam tahun pertama, yang tu yang akan membesar dengan paling cepat. So yang tu yang kita risau sebab baby kecil kan. So tak boleh tunggu nak jumpa doktor. Memang dah nampak membesar, dah suspect, dah tak sure apa ni, kena jumpa doktor. Then doktor akan explain, then kita akan pantau juga. Baiklah. Okay. Hai salam. Okay. Baik doktor, golongan risiko tinggi terhadap hemangioma. So golongan mana yang lebih risiko untuk mendapat hemangioma doktor? Sebenarnya kita daripada studi-studi yang orang dah buat dan kita tengok kes-kes hemangioma yang sebelum ni. So kita tahu salah satu risiko yang lebih tinggi tu ialah bayi yang pramatang. Bayi yang tak cukup bulan, risiko lebih tinggi. Bayi yang lahir dengan berat badan yang lebih rendah. So kita panggil small for gestational age tu yang lebih kecil. Yang tu risiko juga. Yang ketiga tu ialah bayi yang kembar, triplet. Yang tu pun risiko lebih tinggi juga. Tapi kita tak tahu kenapa. Dan kalau kembar, kadang-kadang salah seorang kembar tu ada, seorang lagi tak ada. Boleh jadi macam boleh jadi macam tu. Biasa bukan dua-dua yang ada juga. Yang tu. So selalu kita take note about this, tapi kita sampai sekarang kita tak dapat nak cari dia punya actual cause. Kenapa baby yang tak cukup bulan lebih senang kena? Kenapa yang kembar pula senang kena? Kenapa seorang kena, seorang lagi tak kena? Betul. Tu yang sampai sekarang memang tak ada jawapan lagi. Tak ada jawapan lagi. Tapi memang ramai researcher masih buat lagi lah kajian. Research masih berjalan. Okey doktor. Hai salam. So ibu mengandung boleh menyebabkan hemangioma?
Tidak. Ibu Okey. mengandung, apa yang ibu buat memang tak ada apa-apa yang boleh menyebabkan Tak ada hemangioma. kaitan lah. So yang tu yang penting, ibu bapa jangan salahkan sendiri sebab anak saya hemangioma, mungkin sesuatu yang saya buat ke, sesuatu yang saya makan ke. Yang tu yang selalu parents akan tanya juga pada doktor. Tu yang biasa doktor akan reassure tak ada apa-apa yang Dia salah. lagi-lagi yang macam doktor kata dia keluar-keluar dah ada. Yang congenital type tu pun congenital tu. tak ada apa-apa yang ada salah kaitan. kepada dia, tak ada kaitan. Okey, baiklah. Hai salam. Hemangioma ni boleh terjadi kepada orang dewasa ke doktor? Hemangioma boleh terjadi kat orang dewasa, tapi totally different. Yang ni yang kita selalu panggil cherry hemangioma atau cherry angioma. Dia punya cause kenapa dia terjadi, cara rawatan semua beza. So totally different. Cuma disebabkan dia adalah salur darah, dia adalah macam kita kata salur darah kecil tu. So sama ciri nampak macam infantile hemangioma. That's why dia klasifikasi sebagai hemangioma. Tapi sebenarnya dia punya kita kata dia punya gejala, tanda, everything different. Cara rawatan pun different. Hai salam. Okey doktor. Satu hemangioma tu dia boleh meningkatkan risiko kepada hemangioma yang lain ke? Maksudnya kalau dia ada satu, dia boleh tumbuh yang satu lagi. Okey. Kalau ikut natural cause hemangioma, tidak. Tapi satu baby ni dia boleh mendapat lebih daripada satu hemangioma. So ada juga baby yang kita pantau, kita follow up, kita tengok dia ada banyak. 3, 4, 5 biji hemangioma, tempat yang berlainan. Kalau ada muncul yang kita nampak lebih daripada 4 hingga 5 hemangioma tu, masa tu yang kita kena juga cari ada tak hemangioma dalam organ dalaman dia. Termasuk dekat organ yang paling biasa kena ialah organ hati. So kita akan buat ultrasound. Kita akan order ultrasound, lepas tu cari ada tak hemangioma dekat liver dia, dekat hati dia tu. So kalau ada, yang tu pun indikasi untuk makan ubat. Sebab kita risau dia boleh berdarah dalam hati tu yang kita tak nampak. Betul. Ya. Daripada di dalam. Betul, di dalam. Hai salam. Alright. Jadi hemangioma ni boleh dicegah ke doktor? Unfortunately no. Kita tak boleh nak cegah macam mana supaya apa yang mama boleh buat masa mengandung supaya tak dapat hemangioma. Tak ada cara untuk kita cegahkan tu lah. Okay. Alright. Hai salam. So, komplikasi hemangioma hingga dewasa. Okey, doktor. Apakah komplikasi hemangioma jika tak dirawat? Okey. Saya rasa setiap hemangioma dia punya proses pembesaran, pengecutan tu berbeza. Setiap orang berbeza. So, tapi kita nak tahu apa komplikasi dia. Same thing juga yang saya akan explain dekat parents juga. Kalau hemangioma, satu yang kita risau tu ialah dia boleh membesar dengan cepat sampai ke tahap dia dah luka. Dah ada, kita panggil ulcer. Bila dah ada ulcer, dia akan sakit, dia boleh berdarah. Ulcer boleh dapat jangkitan kuman sebab dia dah luka. So dia dah luka kan, so kuman boleh masuk. Lepas tu secondary pula infection lain. So kita kena rawat pula kuman tu pula. Yang tu ialah komplikasi yang kita paling tak nak lah. So yang tu dengan makan ubat, dengan pantauan awal tu, masa tu lah yang kita boleh cegah komplikasi tu. Baik. Dia boleh jadi kanser ke doktor? Penyebab ke? Tidak. So hemangioma apa yang jadi pun, walaupun dia besar, walaupun dia luka, walaupun dia ada ulcer, dia ada infection pun, dia tak akan tukar jadi cancer. Bab yang tu yang biasa doktor akan reassure parents lah. Doktor akan bagi tahu parents dia tak akan jadi cancer. Tapi kalau dia besar sangat, complicated, dia sakit tu lah. Sakit tu tak selesa tu, yang tu yang kita kena rawat dengan cepat. Faham. Hai salam. Jadi doktor, hari ni kita punya topik memang sesuai lah sebabnya untuk doktor. Sebab hemangioma ni dia terjadi di kalangan kanak-kanak. Betul. Jadi emosi tu macam mana di kalangan kanak-kanak tu? Boleh meninggalkan kesan emosi pada kanak-kanak tu ke? Betul. So itu sebab doktor selalu kadang-kadang bila hemangioma sangat kecil kat tempat yang tidak bahaya. So sometimes mungkin parents risau nak treatment, risau parents tak nak bagi ubat, tak nak treatment. Tapi kita akan fikirkan bab emosi pula.
dekat budak-budak kan. Bila dia membesar, dia ada hemangioma dekat tangan dia besar. Betul. So mungkin kawan akan ejek masa pergi sekolah, buat dia rasa rendah diri, dia tak nak, dia rasa low self esteem, dia tak nak berkawan. Dia tak, ada yang sampai tak nak pergi sekolah sebab tak nak hadap kawan-kawan tu kan. Betul. So memang salah satu faktor juga. Kalau lagi-lagi kalau dia bukan dekat tangan, katakan dia dekat muka. Muka katakan bukan bahagian yang bukan dekat dengan mata, bukan dekat dengan hidung. So dekat pipi je lah katakan. Tapi yang itulah yang akan buat dia rasa rendah diri sebab dia lain daripada kawan dia. So mungkin kawan dia, kita pun tak sure lah apa yang akan dia akan jadi. Faham. Hai salam. Baiklah. Hemangioma ni dia boleh mengganggu ke fungsi badan? Okay. So macam saya kata tadi, kalau dia dekat organ yang penting, macam dekat bahagian mata, bahagian hidung satu, dekat leher, boleh. Even leher punya tu memang boleh mengganggu fungsi pernafasan. Yang tu satu. And of course satu lagi tu ialah hemangioma yang dekat dalam hati lah. Kalau dalam hati memang boleh menyebabkan pendarahan. Yang selalu kita tengok hemangioma, kita tengok yang kat luar sebab kita nampak dekat bahagian kulit. Kalau dia terjadi dekat organ dalaman, kita tak nampak. So kadang-kadang ada juga yang tak ada tanda. Yang tu yang bahaya jugalah. Okey. Hai salam. Okey doktor, parut boleh kekal ke selepas hemangioma tu hilang? Okay. Kebanyakan kes kalau hemangioma dia mengecut bila budak-budak tu dah sampai umur dewasa tu, kebanyakannya masih ada nampak parut sedikit. Cuma kemerahan tu dah tak ada. Benjolan tu dah flat, dah jadi flat sikit, tapi kadang-kadang kulit tu akan nampak macam berkedut sikit. Yang tu pun memang salah satu kita kira komplikasi jugalah, long term komplikasi kan. So itu sebab kenapa pentingnya lagi awal kita treat, kita jangan bagi dia membesar. So kita cuba control dia punya size tu supaya dia punya long term outcome ni pun nampak memang tak seteruk lah kalau banding dengan itu size je lah dari segi besar. Okey, baik. Hai salam. Jadi kita nak beralih kepada soalan yang seterusnya. Cara ataupun kaedah rawatan doktor. Jadi semua hemangioma ni boleh dirawat? Perlu dirawat? Memang perlu dirawat? Tidak. So yang kita selalu cakap, nak emphasize lagi sekali sebab yang kita kata ada rawatan ialah infantile hemangioma. So tadi masa kita cakap pasal congenital yang adult punya tu, rawatan semua berbeza daripada ni. So yang kita nak rawat ni infantile type. Infantile type. So infantile type ni memang ada rawatan, cuma perlu ke tidak untuk rawatan tu? Sebab kalau dia kecil je dekat bahagian yang tak penting, mungkin badan, tempat yang bertutup, parents kadang-kadang akan opt tak nak rawatan juga, which kadang-kadang doktor pun agree juga sebab semua rawatan ada juga dia punya side effect ubat semua tu. So kita kena keep in mind juga, tak ada ubat yang tak ada side effect. Walaupun kita demam, kita makan ubat Panadol, kalau kita overdose, kita allergic Panadol, mana kita tahu. So ada dia punya side effect juga. So bukan semua hemangioma perlu dirawat. So kena tengok case to case juga. Jadi kena datanglah jumpa doktor kan. Betul, baru kita boleh tahu. Doktor assess dulu, kita tengok part mana, doktor kena kita tengok masa tu. For example, katakan budak tu datang dia dah umur 2 tahun, hemangioma dah mula mengecut dah. Tak perlu ubat dah. Sebab ubat pun takkan jalan dah. Ubat akan jalan masa dalam tahun pertama je. Dia akan berkesan dalam tahun pertama je. Hai salam. Baiklah. Okey doktor, rawatan utama untuk hemangioma. So rawatan utama untuk infantile hemangioma masih lagi ubat namanya propranolol. Propranolol tu nama tu macam complicated sikit lah, nama panjang tu. Sebenarnya ubat ni dia adalah sejenis ubat tekanan darah tinggi. Dan ubat jantung juga kalau ikutkan. So ada budak yang ada masalah jantung memang on ubat ni. Tapi kita bagi untuk budak hemangioma, kita akan kira dos mengikut berat baby tu.
mengikut berat baby. Lepas tu kita tengok juga komplikasi dia juga. Ada kalau complicated, kalau macam doktor kata indicated nak makan ubat, baru kita bincang dengan parents dan kita start ubat tu. Okay, faham. Hai salam. Jadi rawatan laser diperlukan ke? Soalan yang memang setiap parents akan tanya juga. Sebab rawatan laser, kita akan dengar, oh merah ni boleh laser. Okay, so for rawatan laser untuk infantile hemangioma yang tengah membesar sebenarnya tak membantu. Rawatan laser ni tak membantu. Dia hanya akan useful dalam dua situasi infantile hemangioma. Satu tu ialah kalau dia dah besar sangat sampai dah luka. So kita nak bantu untuk heal ulcer tu, kita boleh laser. Yang tu satu. Kedua tu ialah kita tahu ini budak ni dah 12 tahun, dah 10 tahun dah. Dia punya infantile hemangioma dah mengecut, inilah maksimum. Tapi masih nampak saluran darah merah kecil-kecil lagi. Yang ni yang kita boleh laser untuk kurangkan merah tu. Yang tu je peranan laser dalam infantile hemangioma. Tapi laser ni dia boleh guna untuk adult hemangioma yang kita cakap tu. Yang tu memang diorang akan terus laser. So terus totally different. Betul, doktor cakap tadi rawatan dia berbeza, tak sama. Berbeza. So kalau adult dapat yang apa tu kita kata cherry angioma tu, tak guna makan propranolol. Memang takkan jalan. Dia tak efektif. Hai salam. Doktor, jadi pembedahan diperlukan ke? So pembedahan bila yang indicated untuk pembedahan. Satu tu ialah ingat tak yang kita borak pasal congenital type hemangioma tu. Yang tu kalau besar sangat dan biasa surgeon akan assess dulu, pakar bedah akan assess tengok semua dalaman tu berkaitan dia punya saluran tu. Yang tu boleh ada indication untuk buat pembedahan. Tapi untuk infantile type tu kebanyakan masanya tidak. Kebanyakan masa tidak. Sebab kita tahu dia masih nombor satu boleh makan ubat. Kedua tu dia boleh mengecut dengan semula jadi juga. So kebanyakan pakar bedah kalau kita refer pun pakar bedah akan kata kita bagi masa dulu dia mengecut sampai maksimum supaya kalau kita bedah pun katakan memang dah maksimum mengecut lah, orang ni dah dewasa tapi masih tak nampak cantik, masih sebab mungkin dia besar masa baby, boleh operate masa tu. Tapi itu pun tunggu memang besar dulu, tunggu dia dah habis dia punya proses involution, kita panggil yang dia punya pengecutan tu. Dah habis dah proses tu, dah kita tahu takkan kecut lagi, baru surgeon akan buat supaya parut dia akan diminimumkan sekecil yang boleh. Yang tu yang tujuan dia. Baiklah. Hai salam. Jadi rawatan hemangioma ni selalunya mengambil masa berapa lama, doktor? Okey, rawatan untuk hemangioma sebenarnya dalam tahun yang pertama je. So kita bagi ubat propranolol tu memang dalam first year je. Jarang kita perlu exceed lebih daripada 1 year. Sebab kita tahu proses hemangioma ni dia memang akan maksimum dah 9 bulan hingga 12 bulan saiz dia dah maksimum. So dia tak akan membesar lagi. So tujuan ubat adalah untuk stop dia daripada membesar dan cuba kecutkan dia. So lepas tahun memang dah tak ada peranan sangat dah untuk ubat ni. So dia bukan satu ubat yang untuk jangka masa lama. So something that is very short term lah. Yang tu juga yang biasa kita reassure parents lah, kita akan pantau semua tu. Baiklah. Hai salam. Perubahan gaya hidup dan rawatan sampingan, doktor. Okey. Jadi kalau boleh doktor kongsikan penjagaan harian yang ibu bapa perlu lakukan untuk anak yang ada hemangioma ni. Saya rasa apa yang normal advice yang saya bagi tu ialah penjagaan macam biasa je, tak perlu terlalu bukan kata tak hiraukan, tak perlu terlalu pergi concentrate dekat hemangioma tu. Tak perlu pergi urut ke, yang tu yang doktor tak galakkan. Pergi urut ke atau pergi massage semua tu ke, yang tu tak perlu. Macam biasa je. Kalau luka terjadi kepada tiba-tiba, katakan budak tu lari-lari jatuh, luka pula terkena dekat hemangioma tu, cara kita stopkan pendarahan tu sama je macam luka tempat-tempat lain yang tak ada hemangioma. Kita compress, kita make sure bersihkan dia punya luka, macam tu je. Sama je sebab dia tak ada
dia tak ada exceptional punya tu daripada yang lain. So yang pentingnya kita kena pastikan dia punya hygiene tu je lah. Betul, Dia jaga punya hygiene kawasan dia. dia tu kena bersih. Kena bersih. Ya. Okay. Kalau ada komplikasi itu dah totally Itu lain different. lah. Kalau katakan okay. dia ulcer semua tu, dia perlu dressing, dia perlu ubat-ubat lain, dan kena pantau supaya tak ada jangkitan kuman. Yang tu lain pula. Yang ni yang biasa, yang mungkin makan ubat tapi dia tak ada ulcer, tak ada complication. Okay. Tak ada komplikasi. Baiklah. Hai salam. Jadi daripada segi pemakanan, doktor, adakah dia mempengaruhi hemangioma? Tidak. So makanan tak perlu pantang, tak ada apa-apa yang boleh mempercepatkan hemangioma sembuh ke atau akan terukkan lagi hemangioma ke, tak ada apa-apa yang kaitan lah. So pemakanan macam biasa je, makanan sihat. Makanan macam biasa. Tapi kalau kita selalu cakap lah, kita galakkan makanan sihat, makanan yang seimbang kan. So everything akan yang tu, sebab yang tu juga perlu untuk, sebab kita bincang pasal hemangioma kan berlaku dekat budak yang umur setahun kan. So umur setahun dia orang tengah membesar dengan cepat. So kena juga balance diet, good nutrition. Yang tu je. Hai salam. Okey, rawatan tradisional, doktor. Adakah parents yang kita nak buat rawatan tradisional untuk hemangioma ni? So far doktor tak pernah dengar lagi rawatan tradisional, tapi doktor percaya ada je yang betul, wujud kan. So biasa doktor akan, kebanyakan masanya kalau parents tanya, doktor akan cuba juga find out lah apa dia punya tu. Setahu doktor tak ada, tapi kena hati-hatilah kalau parents nak traditional punya treatment style kan. Kalau boleh, doktor akan nasihatkan, kalau nak try, orang kata baik ke macam mana pun, consult doktor dulu. Consult doktor dulu, tanya doktor balik dulu, saya nak try macam ni, dia melibatkan apa? Makan ubat ke, urut ke, sapu apa-apa ke, takut yang semua yang side effect tu. Tapi setahu doktor setakat ni lah, tak ada yang efektif lah, yang traditional way. Baiklah. Okey. Hai salam. Jadi doktor, apakah peranan, macam mana ibu bapa tu boleh membantu emosi anak untuk yang ada hemangioma ni? Saya rasa ibu bapa first thing ialah, lagi kalau baby mungkin bayi tu tak rasa sangat. Biasa dia bila dia besar sikit tu, bila dah umur nak pergi sekolah, dia ada infantile hemangioma tu, masa tu lah yang ibu bapa kena selalu bagi kasih sayang dekat anak-anak. Lepas tu kena selalu reassure dia anak yang special, itu sebab dia ada infantile hemangioma ni. Dan jangan macam buat anak kita tu lain daripada macam tak normal. Kita kena layan anak kita macam biasa dulu kan, macam sama je kan. Kalau anak kita seorang ni ada infantile hemangioma, seorang lagi tak ada, jangan layan beza pun, kena sama juga. Betul-betul. So dia pun rasa sama je dengan orang yang tak ada hemangioma. Yang tu yang penting untuk anak-anak, dan bagi confident dekat dia, bagi self confident. Baik. Hai salam. Pemeriksaan susulan, doktor, penting ke follow up? Definitely penting perawatan susulan. Kenapa? Kalau dalam tahun yang pertama dia masih lagi memerlukan ubat, kita akan adjust ubat setiap kali kita jumpa, sebab mengikut berat bayi yang makin bertambah. So kita nak optimizekan supaya dia bagi efek yang paling bagus untuk hemangioma tu, untuk mengejutkan dia. So dalam tahun pertama, lepas kita stop ubat juga, kita masih nak pantau juga, tengok komplikasi yang lain. Dan bila dia sampai satu tahap yang dia mengecut dan maksimum mengecut, mungkin masih estetik tak nampak cantik lagi, dan apa yang kita boleh offer? Kita nak offer untuk macam pembedahan ke, untuk atau kita nak offer laser ke. Masa tu kalau masih merah lagi, sebab bila dia merah salur darah masih nampak lagi, dia obvious, dia nampak sangat. So orang dari jauh nampak dia punya tu merah dekat mata tu, dan kita boleh offer laser. So memang rawatan susulan tu penting. Baik, okey. Hai salam. Okey doktor, hemangioma boleh hilang ke doktor? So hemangioma memang boleh kecut sendiri, dia boleh hilang. Cuma walaupun kita bagi ubat ke tak bagi ubat pun dia akan hilang. Cuma kita tak tahu masa tahun pertama dia akan membesar ke tahap mana. Besar mana dia boleh sampai tu. Yang tu yang kita cuba bagi ubat untuk stopkan tu. Itu satu. Dia boleh hilang, tapi kebanyakan kes memang akan tinggalkan sedikit
kulit yang macam kulit berkedut sikit. Biasa doktor explain macam tu, macam kulit yang ada parut sikit. Merah akan hilang. Benjol tu yang bengkak tu pun kebanyakannya akan jadi flat. Cuma kulit tu, dia punya permukaan tu tak akan exactly normal. Dia memang akan nampak kedut-kedut sikit. Okay. So kalau kita dapat rawatan lebih awal, dia punya saiz tu kita boleh minimizekan kepada yang paling kecil supaya bahagian yang tak normal tu pun paling elok. Hai salam. Okey, berapa lama selalu doktor dia ambil masa untuk hilang? So masa untuk membesar dalam setahun, tapi masa untuk hilang average pun 3-4 tahun. Yang tu paling cepat. Kalau slow boleh sampai 9 tahun, 10 tahun. Slow tu. So ibu bapa kena sabarlah. Kena, sebab kadang-kadang mereka akan rasa macam sama je setiap kali tengok tu kan. Memang akan mengecut. Cuma kena sabar, dia akan ambil masa bertahun. Jadi kalau dia dah, contoh dah hilang tu, dia boleh tumbuh balik ke doktor? Kalau dah hilang, umur dah besar, insyaAllah tidak. Tapi doktor pernah ada kes yang umur setahun, baru je stop ubat, ibu bapa nampak macam membesar sedikit. Membesar sedikit daripada sebelum stop ubat tu. Tapi tak sampai ke tahap original masa start ubat tu. Waktu keadaan kalau ada kes-kes yang macam ni, doktor akan restart balik ubat sekejap, bagi 2-3 bulan lagi kita akan cuba stop masa tu lagi balik. Kebanyakannya dapat berjaya berhenti dalam setahun setengah, macam tu lah, lebih kurang. Okey. Hai salam. Jadi doktor, rawatan awal dia membantu tak hemangioma tu hilang dengan lebih cepat? Rawatan awal memang boleh bantu. Kenapa? Sebab ubat propranolol ni adalah untuk lawan pembesaran hemangioma. So kita tak tahu setakat mana dia akan membesar. So tahap tu yang kita start ubat lagi awal, kita dapat control dia punya pembesaran supaya dia punya after effect masa dia mengecut pun makin kecil juga. Hai salam. Okey doktor, last question. Okey. Nasihat doktor kepada ibu bapa yang anak mereka menghadapi masalah hemangioma. So nasihat doktor ialah, kalau I'm sure kalau ibu bapa tengok something yang tak normal, kita nak jumpa doktor. Kadang-kadang kita rasa mungkin ruam kecil je, kita pun tak sure ke arah mana, besar mana dia akan jadi. Apa yang saya nasihat tu, jumpa doktor awal. Sebab doktor boleh assess, kita boleh bagi tahu ini hemangioma ke, mungkin bukan hemangioma, dan apa choice parents yang rawatan susulan dia yang kita boleh start. Lagi awal lagi elok. Sometimes some parents kita tak sure sama ada boleh ke kita nak cepat jumpa sekarang, lepas tu nak start ubat awal. Itu semua jumpa doktor akan bagi nasihat. Masa tu yang that's why doktor kata better untuk jumpa doktor. Okay. Alright. Terima kasih doktor. Terima sama-sama. kasih di atas perkongsian yang sangat bermanfaat mengenai hemangioma di kalangan kanak-kanak. Semoga episod kita kali ini dapat membantu ibu bapa yang mempunyai masalah seperti yang kita bincangkan pada hari ini, supaya ibu bapa lebih faham apa itu hemangioma, rawatan, okey, dan apa yang perlu dilakukan. So kepada para pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami, sebab kita akan ada lebih banyak lagi topik yang akan datang selepas ini. Okey. Jadi terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih. Bye.